Ayah nak tanya Okey, bantu ayah. Lebih mudah mencapai kemerdekaan dengan membunuh orang Thailand ataupun dengan memahamkan Islam kepada Thailand? Memahamkan Islam kepada Thailand. Bagus, dah kecil pun boleh jawab. Sebenarnya taklah susah sangat nak fahamkan Islam kepada dunia luar. Why take all the bloody trouble pergi bunuh umat macam itu? Why take all the trouble? Dakwah yang buntu, dakwah yang tak nampak jalan. Akhirnya lepaskan dakwah, tarik parang. Tarik parang tak apa, parang pun tak tarik, sampai kena bunuh macam tu sekali. Okey, dia kata bangkitlah sebagai harimau dan beruang. Betul ke tu? Allah suruh bangkit sebagai apa, Omar? Sebagai manusia. Bukan suruh bangkit sebagai harimau dan beruang. Tak ada otak. Lama-lama harimau dan beruang pergi ke mana? Kena M16 ataupun masuk kandang? Kalau pakai harimau dan beruang. Allah suruh khalaqal insan, allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Baru dapat bayanat. Lagi baik kalau boleh Islamkan terus Thailand, bukan bunuh Thailand. Islam sangat menilai jiwa manusia. Jangan paksa umat membunuh atau terbunuh tanpa hak, tidak dengan jalan yang hak. Ini terbunuh atau membunuh tanpa jalan yang hak. Banyak yang innocent. Tahu innocent? Layman yang tak tahu kepala ekor, mati tak pasal-pasal. Penjajah orang, kita pun orang. So what? Dia orang, kau pun orang. So what? So what ni maksudnya lepas tu nak buat apa? Penjajah ada M16, engkau pakai kotek je nak lawan dia. Itu bezanya. Orang-orang juga, tapi you are nothing. Lepas tu nak tunjuk gagah macam harimau dan beruang. Kena M16 berterabur kepala macam tadi. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Haram, tak dapat apa. Tu, pakai otak. Jangan macam harimau dan beruang. Kan? Kita apalah kurang. Kurangnya kau tak ada M16. Memang kurang. Berlagak. Ini semua orang berdendam kat situ pasal. Tahu berdendam? Syair kononnya membangkitkan nafsu berahi umat. Tak pasal-pasal, terjun masuk lubang semua. Celakalah mereka. Agar kemerdekaan cepat disandang sebelum subuh datang menjelang. Tidakkan kita bangsa terbilang? Tidakkah kita bangsa terbilang? Betul kita bangsa terbilang? Tak, bagus. Tengok anak pun tahu. Terbilang. Kita paling terbilang dekat ni pusat serenti, paling terbilang dekat penjara, paling terbilang dekat Gempit, paling terbilang dekat shopping kompleks, paling ramai orang Melayu. Itulah terbilangnya kita. Bab-bab teknologi, naik angkasa tumpang. Kapal terbang orang, bayar tiket, naik. Tahu? Orang buat roket, orang buat space station. Orang buat segala macam fasiliti, kita bayar tiket, tumpang, naik. Macam naik bas mini je sebenarnya. Macam naik bas mini je. No big deal. No big deal. So you have got a lot more to do. Kita ada banyak lagi benda nak buat. Tapi kalau akhlak tak ada, tu yang saya cerita semalam, pandai melagit pun, jadi pegawai tentera pun pergi bunuh orang macam ni, jadi pemimpin Imam Bilal, ajak orang pergi bunuh orang macam ni, tak guna. Tak guna. Buat pisau, cucuk mak sendiri, cucuk bapak sendiri, cucuk kawan-kawan sendiri. Tak guna. Kita nak ajar membaca dan nak ajar apa yang perlu
baca. Membaca tu pandai, bagus dah akademik. Tapi nak kena ajar apa yang perlu dibaca. Kalau tidak nanti pergi cari buku lucah baca. Sebab bingung tak tahu apa nak baca. Pandai dah baca, bagi Quran tak nak. Tahu? Kau pandai baca ya, sejak umur 4 tahun pandai baca. Akhirnya apa yang kau baca? Buku lucah. Itu akibatnya macam tu. Faham? Orang suruh pelajari teknologi komputer, tapi bukan untuk download semua segala hantu setan yang ada dekat internet tu. 90% hantu setan ada dalam internet tu. Penting komputer, penting M16, penting kapal terbang, tapi biarlah untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Tu tanggungjawab yang besar tu. Bangsa yang bangsa yang tidak pernah kecundang. Tak gambar tu kau kecundang tak? Tak ke mimpi tu? Ni dekat gambar ni dia menang ke dia kecundang? Kecundang. Kacau. Orang mati dalam pengangkutan. Tu rupanya dia mengangkut orang bertindih-tindih. 80 orang atas lori saja mati dalam perjalanan, tak termasuk yang ditembak. Okeylah tu, penjajah orang, kita pun orang. Tapi penjajah, dia siap kata apa yang kurang lah. Silap besar dia. Kita ada banyak yang kurang. Oh, ni no sound. Tapi gambar dia bagus.